kita berbalik pada cerita tadi tentang penyakit kritikal yang kos rawatannya sangat mahal dan perlu dirawat berterusan. Risiko seterusnya, kemalangan, malang tak berbau. Minggu-minggu lepas ni kita dengar cerita macam-macam. Malangnya berlaku orang mabuk langgar orang, kemudian cikgu langgar student dalam kawasan sekolah. Dia boleh berlaku di mana-mana kepada siapa saja dan bila-bila masa. Apakah kesannya? Atau kalau kita hilang upaya berpunca daripada kemalangan, berpunca daripada penyakit kritikal, apakah kesan keuangan kita ni? Jadi bagaimana kita nak mendepani impak keuangan ini? Macam mana kita nak mendepani? Sebab itu setiap individu yang berpendapatan, sama ada bekerja ataupun berniaga, wajib memiliki pelindungan. Pelan-pelan pelindungan. Tujuannya lindung hutang kita. Hari ini dalam masyarakatnya moden, dalam dunia moden, semua orang ada hutang. Okey, hutang dan masa panjang, sederhana maupun pendek. Setiap orang ada pendapatan. Kena lindungi pendapatan kita. Sekurang-kurangnya 10 tahun gaji. Seterusnya, kita ada perlindungan perubatan. Jadi, pakar kewangan kata, ketepikan 10% daripada gaji kita untuk menyediakan pelan pelindungan ini. Dan seterusnya dah cukup pelan pelindungan kita. Langkah yang kedua, simpan. Simpanlah duit. Khasnya dalam masa keuangan yang tidak menentu, ekonomi tidak menentu ni. Simpan untuk jangka masa pendek, sederhana maupun panjang. Ada lebih. Kalau lebih nak melabur, boleh. Tapi kena faham, pelaburan ni ada elemen risiko. Rendah, sederhana maupun tinggi. Dan yang paling penting melaburlah di tempat yang sah di sisi undang-undang Malaysia ini. Tak naklah kita dengar hari-hari cerita orang tertipu dengan pelaburan yang merugikan. Bukan setakat ribuan ringgit, malahan menjadi ratusan ribu ringgit. Ada juga sehingga jutaan ringgit. Jadi orang yang berpendapatan, sama ada bekerja ataupun berniaga, mesti melakukan perancangan keuangan. Walaupun yang paling asas ini. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang patut kita lakukan. Namun yang hakikatnya seperti yang dikatakan oleh Gubernur Bank Negara, rakyat kita ni tak buat apa yang sepatutnya dalam pengurusan keuangan mereka. Tak buat, tak ambil tahu, tak kisah. Dan lebih separuh rakyat Malaysia ni sukar menyediakan RM1,000 untuk tujuan kecemasan. Maksudnya apa? Maksudnya rakyat Malaysia ni tidak ada disiplin dalam menabung. Tidak ada disiplin dalam menabung. Okey? Bukan tak ada duit, tetapi tak ada disiplin dalam menabung. 1 daripada 3 rakyat kita tidak berminat untuk ambil tahu mengenai insurans dan takaful. Sedangkan insurans dan takaful tu perkara yang paling pokok, perkara yang paling asas dalam merancang keuangan. Tapi rakyat Malaysia mengabaikannya. Sebab tu kalau kita sakit, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita nak dapatkan rawatan di hospital kerajaan, kos rawatannya murah. Tetapi sebenarnya yang kita bayar adalah masa. Sebab terlalu ramai rakyat Malaysia nak dapat rawatan di hospital kerajaan. Termasuklah warga asing. Jadi anda kena bayar dengan masa. Nak mendaftar menunggu, nak jumpa doktor menunggu, dan nombor giliran yang panjang untuk tunggu giliran apabila nak berjumpa dengan doktor untuk tujuan rawatan. Okey? Malahan ada kes-kes yang menyebabkan bayi ini kena sawan sebab menunggu terlalu lama. Jadi kalau di Jabatan Kecemasan Hospital Kerajaan, menunggu 5-6 jam tu adalah perkara yang normal, biasa. 5-6 jam tu sangat biasa sebab terlalu ramai orang yang nak dapatkan rawatan di sana. Malahan bagi mereka yang nak dapatkan rawatan ataupun pembedahan ini, khasnya elective operation ni, beribu-ribu orang menunggu giliran mereka. Ini pembedahan yang tidak kritikal, tetapi beribu-ribu orang menunggu giliran. Malahan bagi mereka yang mengidap penyakit jantung, giliran mereka puratanya adalah 7 bulan. Jadi penyakit kardiovaskular yang kronik, lama nak menunggu.
Jadi bila nak dapat kerawatan yang selesa, cepat, segera, bolehlah ke hospital swasta. Namun anda kena bayar dengan duit. Dan kos rawatannya berpuluh-puluh kali ganda daripada kos rawatan di hospital kerajaan. Kalau kita lihat tadi, separuh rakyat Malaysia simpanannya tak sampai 1,000. Bagaimanakah mereka nak bayar kos rawatan yang berpuluh-puluh ribu ini? Dan khasnya salah satu pembunuh di kalangan wanita adalah kanser. Di Malaysia, lebih daripada suku juta rakyat Malaysia mengidap kanser setakat tahun 2023. Dan bilangan pesakit baru mengidap kanser meningkat setiap tahun. Dan ia adalah punca kematian di kalangan wanita. Dan rawatan kanser ini sangat-sangat mahal dan anggaran lagi 10 tahun boleh mencecah hingga ratusan ribu ringgit dan juga mungkin jutaan ringgit. Dan hari ini semua tahu harga obat-obat menaik, okay? Dan termasuklah kos obat-obat di klinik swasta. Kos rawatannya meningkat sehingga 70%. Malahan kalau kita tengok berita yang terbaru akibat konflik di Asia Barat, perperangan yang berlaku di Iran menyebabkan kos ubat-ubatan meningkat sebanyak 40%, termasuklah peranti hospital mencecah hingga 100%. Peranti ni apa? Equipment untuk rawatan di hospital 100%. Jadi nak tak nak, realiti kehidupan kos rawatan sangat-sangat mahal. Dan kalau sebelum perang sekalipun, trend ini adalah membimbangkan. Kos rawatan perubatan ini meningkat setiap tahun berbelas-belas peratus. Malahan 12 tahun dahulu diramalkan Malaysia ini akan mengalami inflasi perubatan sebanyak 10%. Anda boleh nampak kos rawatan dahulu 100,000, 5 tahun kemudian menjadi 161,000. 10 tahun kemudian menjadi 259,000. 20 tahun kemudian menjadi 673,000. Itu kalau 10%. Ramalan itu benar, tapi kenyataannya lebih perit. Sebab 5 tahun kebelakangan ini ia telah meningkat sebanyak 15%. Maknanya angka yang diramalkan itu realitinya adalah lebih tinggi. Malahan pada tahun 2025, inflasi perubatan mencecah 16.4%. Julai 2025 jangkaannya 16.4. Tapi realitinya memanglah begitu, melebihi 16%. Dan tahun ini kita jangkakan inflasi perubatan akan lebih tinggi daripada jangkaan 16% ini. Maka apakah persediaan anda, tuan-tuan dan puan-puan? Duit cukup tak? Maka pakar kewangan menyarankan kita mesti ada takaful dan insurans perubatan. Satu kewajipan, mesti ada. Namun, mereka yang memiliki pelan takaful atau insurans perubatan ini terkesan. Kenapa? Sebab peningkatan kadar premium ataupun caruman ini meningkat sejak bermula 2020 lagi. Kemudian berlaku lagi kenaikan. Ketika ini, hampir semua syarikat insurans dan takaful telah menaikkan kadar caruman dan premium mereka. Dan sehingga ada campur tangan daripada Bank Negara yang menyekat kenaikan itu. Sebab kenaikan itu sebenarnya boleh mencecah sehingga 70%. Bank Negara berpendapat arahan yang dibuat oleh Bank Negara kepada syarikat insurans dan takaful adalah bukan menghentikan kadar kenaikan, tetapi mengkadarkan kenaikan itu. Bermaksud kalau berlaku kenaikan 50%, syarikat insurans dan takaful kena menaikkan 10% setiap tahun. Kenaikan itu tidak dihentikan tetapi dikadarkan. Tetap 50% tetapi 10% setiap tahun. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang telah membatalkan sijil takaful dan polisi insurans kesihatan mereka. Dalam setahun setengah sahaja, 340,000 pemegang sijil takaful dan pemegang polisi insurans perubatan telah membatalkan sijil dan polisi mereka.
Maka mereka ini pula akan bersama-sama dengan orang yang tak ada perlindungan perubatan, bersama-sama menunggu giliran mereka di hospital kerajaan. Maka giliran kita akan jadi lebih panjang, masa untuk menunggu akan lebih panjang lagi. Itulah kesannya tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, kita duk cerita pentingnya perlindungan perubatan melalui insurans dan takaful, tetapi realitinya 78% rakyat Malaysia tidak ada pelan insurans atau takaful perubatan peribadi. Tak ada. Ramai yang tak ada. Lebih kurang 27 juta. Puncanya ataupun faktornya adalah kemampuan atau ketidakmampuan memiliki pelan insurans atau takaful perubatan. Jadi punca utama adalah faktor keuangan. Sebab tu hari ini tuan-tuan dan puan yang sabar bersama kita pada malam ini, sebab kita bermula lewat, saya nak berkongsi satu kaedah baru atau alternatif baru dalam mendapatkan perlindungan perubatan dengan kos yang mampu milik. Okay, objektif yang sama, tujuan yang sama, tetapi ada sedikit dari segi teknikal, kita akan memberi anda perlindungan perubatan dan yang paling penting ia adalah mampu milik. Okay? Jadi visi dan misi kita kongsi adalah untuk memberi perlindungan perubatan secara komuniti kepada ahli-ahli kita dengan kos yang mampu milik. Jadi apa yang anda dapat daripada perlindungan perubatan ini? Yang kami buka kepada warga negara Malaysia. Pertama, ia mestilah sihat. Yang kedua, berumur antara 14 hari hingga 45 tahun. Asalkan anda belum umur 46, anda layak menyertai keahlian kita. Manfaat yang pertama, iaitu khairat kematian. Saya sebut tadi, risiko dalam hidup kita meninggal dunia. Maka kita sediakan khairat kematian sebanyak RM10,000. Ditakdirkan ahli kita ini meninggal dunia awal. Bolehlah kita kurangkan sedikit beban kepada waris mereka. Yang utama adalah faedah kemasukan ke dalam hospital sebanyak RM1 juta setiap tahun. Setiap tahun kita sediakan manfaat ini. Okey, katakan tuan-tuan dan puan-puan menyertai kami pada malam ini. Terus kita sediakan perlindungan serta-merta, iaitu sebanyak RM10,000 jika tuan-tuan dan puan-puan yang baru sertai kami sebagai ahli perlu mendapatkan rawatan di dalam hospital akibat kemalangan. Sebanyak RM10,000 itu, yang mana bil itu anda kena bayar dahulu dan buat tuntutan kemudian. Ini kita panggil dalam tempoh 90 hari yang pertama. 90 hari yang pertama. Terus kita sediakan sebanyak RM10,000. Dan apabila anda perlu dirawat di dalam hospital, mari saya perincikan faedah kemasukan di dalam hospital selepas tempoh menunggu 90 hari atau 180 hari untuk penyakit yang kronik ataupun yang kritikal. Ada dua pelan yang kita sediakan untuk anda pilih, pelan standard ataupun deluxe. Okey. Tetapi kedua-duanya menyediakan manfaat sebanyak RM1 juta setiap tahun. Untuk bilik dan makan, pelan standard sediakan RM150, pelan deluxe RM250. Okay. Kita boleh tinggal dalam ward untuk dapatkan rawatan sebanyak 120 hari setahun. So bolehlah tinggal dalam ward untuk dirawat. Maksima 120 hari setahun. Jika rawatan di ICU diperlukan, mungkin atas kecederaan yang kronik ataupun penyakit kritikal, so boleh tinggal dalam ward ICU maksima 30 hari setahun. Jika khidmat ambulan diperlukan, kita akan cover RM250 untuk pelan standard. Tiada had untuk pelan deluxe. Apa jua bekalan, khidmat rawatan, konsultasi dan ubat-ubatan yang merawat penyakit kita atau kecederaan kita.
itunya semuanya kita akan bayar. Semua kita akan bayar. Dan bila dah keluar hospital nanti, untuk follow up treatment ataupun kita panggil post hospitalization benefit, so kita sediakan sebanyak RM10,000 untuk 60 hari selepas kita discharge daripada hospital. Yang ni anda kena bayar dulu kos rawatan itu dan boleh buat tuntutan kemudian. Maksima RM10,000. Jika pembedahan diperlukan, yuran pakar bedah, yuran dewan bedah, yuran pakar bius. Yang ini berkaitan. Yang ini semua kita akan bayar. Asalkan dia digunakan untuk merawat kecederaan kita ataupun pembedahan kita. Dan sewaktu dalam hospital, doktor yang menziarahi kita ataupun melawat kita itu, kita akan bayar 2 kali lawatan beliau sewaktu merawat anda di dalam ward. Bagi kes day care surgery, pembedahan kecil yang tidak memerlukan tinggal di dalam ward, itu pun kita akan bayar. Atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil day care surgery. Itu pun kita akan bayar. Dan jika anda ingin dapatkan pandangan doktor yang kedua, pandangan doktor itu tak free, kena bayar. Jangan bimbang. Charge yang dikenakan oleh doktor yang kedua itu pun kita akan bayar. Manakala kes kemalangan yang memerlukan rawatan pergigian, itu pun kita akan bayar. Dan sebelum masuk hospital, jika diwajibkan oleh pihak hospital untuk dilakukan ujian COVID, itu pun kita akan bayar. Yang mana untuk pelan insurans dan takaful, manfaat ini tidak ada dalam pelan mereka. Dan bagi mereka pula yang memilih untuk dapat rawatan di hospital kerajaan, mungkin atas faktor logistik dekat dengan rumah, atau sengaja nak pilih hospital kerajaan sebab doktor yang nak operate dia, nak rawat dia tu saudara dia contoh. Maka hospital kerajaan tadi dia tidak mahal tetapi tidak percuma. Maka kita tambah manfaat untuk mereka yang dapat rawatan di hospital kerajaan dengan pemberian allowance tunai harian. RM50 untuk pelan standard, RM100 untuk pelan dilap. Terhad kepada 120 hari setahun. So, bagaimana saya nak pilih pelan standard atau dilap? Ia bergantung tuan-tuan dan perempuan dengan berapa banyak kita letak duit kita dalam akaun perkongsian. Nanti anda kena buka satu akaun perkongsian yang akan digunakan untuk sama-sama kongsi kos rawatan rakan-rakan kita. Jadi kalau saya letak deposit dalam akaun perkongsian saya RM100, bermaksud saya memilih manfaat dalam pelan standard. Jika saya letak deposit RM200, bermaksud saya akan mendapat manfaat untuk pelan deluxe. Tetapi dari segi nisbah perkongsian, sama sahaja. Kita kongsi sama sahaja. Pelan standard kongsi RM1, pelan deluxe pun kongsi RM1. Anda wanita kongsi RM1, lelaki kongsi RM1. Anda berumur setahun kongsi RM1, yang 40 tahun pun kongsi RM1. Yang merokok kongsi RM1, tak merokok pun kongsi RM1. So dari segi nisbah perkongsian, kita punya perkongsian adalah sama rata dan sama adil. Kita juga sediakan manfaat faedah pesakit luar selepas tempoh menunggulah lebih 90 hari. Kita ada ujian rundingan diagnostik dan ubat-ubatan sebelum masuk hospital, tetapi hanya untuk pelan deluxe sahaja. Manfaat ini kita akan bayar jika dalam tempoh 30 hari itu anda perlu dimasukkan ke dalam hospital untuk dapat rawatan. Jadi sebelum jumpa doktor, sebelum masuk hospital, apa je test-test yang anda buat, jumpa doktor, ubat-ubat, kemudian disarankan masuk hospital untuk dirawat. So yang tu anda boleh buat tuntutan. Bagi mereka yang mengidap kanser, saya sebut tadi, rawatan kanser ni sangat mahal. Okay? Dan ia perlu dirawat berterusan. Sebab itu kita sediakan untuk terapi, elektroterapi, kemoterapi, radioterapi dan lain-lain terapi seperti imun terapi, seperti targeted terapi. Sebanyak RM100,000 setiap tahun.
Dan satu yang paling istimewa dalam program kita adalah faedah pesakit luar bersyarat. Iaitu anda pergi klinik pun kita akan bayar kos rawatan anda. Yang mana anda hanya perlu bayar RM10 saja bagi setiap lawatan di klinik. Tertakluk kepada maksima RM300 bagi setiap lawatan. Terhad kepada 2 kali lawatan sebulan dan 6 kali setahun. Kalau bil dia 280 contoh, anda hanya perlu bayar RM10 sahaja. Syarat yang pertama, mesti dapatkan rawatan di klinik TPA IMAS kita. Kita ada ribuan klinik yang panel IMAS kita. Yang penting bila pergi klinik itu tertera stiker IMAS ini. Okay? So IMAS ini adalah satu syarikat yang dilesenkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia selaku third party administrator. So nama IMAS penuh adalah Eximius Medical Administration Solutions dan Berhad. Dan mereka ada panel sebanyak 4,512 klinik seluruh Malaysia dan 271 buah hospital seluruh Malaysia. Dan untuk rawatan yang kita lindungi dalam platform WeKongsi ini di bawah faedah pesakit luar bersyarat, ini adalah 17 senarai penyakit. Demam denggi, demam virus, bronkitis, influenza, pneumonia, tonsillitis, gastrik. Yang ini kita akan bayarkan anda punya bil. Anda hanya perlu bayar RM10 saja di klinik tersebut. Di klinik tersebut. Penyakit-penyakit lain tak dilindungi. Kalau anda kena demam biasa, batuk berpanjangan, tak tersenarai dalam penyakit ini, anda kena bayar bil tersebut. So ini adalah 2 penyakit yang berlaku banyak terjadi pada tahun 2025. Beratus ribu kes kanak-kanak HFMD. Beribu kanak-kanak dan juga orang dewasa mengidap influenza. Dan jika mereka ahli kita dapat rawatan di klinik, mereka hanya perlu bayar RM10 saja. Ini adalah contoh kes ahli kita yang dua-dua anaknya mengidap influenza serentak. Mereka pergi ke klinik panel IMAS dan dia perlu bayar RM10 seorang sahaja. Actual cost RM546. Tapi beliau hanya bayar RM20 sahaja. Ini salah satu manfaat yang istimewa di dalam platform WeKongsi ini. So bagaimana kita buat operasi tuan-tuan dan perempuan? Anda dah jadi ahli kita. Jadi bila dah daftar, terus kita sediakan sebanyak RM10,000 untuk faedah kemasukan ke dalam hospital akibat kemalangan. Kalau dah lebih 90 hari anda menyertai kita, anda adalah seorang ahli yang aktif kita panggil. Dan jika satu hari tak sihat, anda pergi dapatkan rawatan di klinik. Kat mana klinik yang kita nak pergi, kita nak cari panel kita. Dekat kita punya web apps ataupun portal saya panggil, kita boleh cari kat manakah panel klinik yang berhampiran dengan kediaman kita. Saya bagi contoh, saya tinggal di Bandar Baru Bangi. Saya nak tengok klinik mana yang berdekatan dengan rumah saya. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini semua jalan kaki yang berhampiran dengan saya. Jadi ini akan memudahkan ahli-ahli kita untuk mengakses manakah klinik yang berhampiran dengan kediaman mereka. Okay. Itu di klinik. Kemudian kalau di klinik, doktor yang merawat kita kata, oh ini agak serius, perlu dapatkan rawatan lanjut di hospital. Maka pergilah ke hospital panel kita. Jadi nak cari mana pula hospital panel yang dekat dengan rumah kita. So sama boleh dapatkan maklumat ini dalam portal kita. So saya pilih hospital mana yang berdekatan dengan saya. So nampak ada 3 hospital swasta, ada 2 hospital kerajaan yang berhampiran dengan kediaman saya. Sangat-sangat mudah. Kemudian bila di hospital nanti, hospital itu di Jabatan Kecemasan, doktor yang merawat anda kata, ini sangat serius, perlu dirawat di dalam hospital. Maka pihak hospital akan menghubungi TPA kita, iaitu syarikat IMAS tadi. Untuk apa? Untuk kelulusan kes.
Kalau kes itu diluluskan, maka mereka akan isu surat jaminan pembayaran awal kepada pihak hospital. Maka setelah mereka menerima surat jaminan pembayaran ini, maka anda akan dibenarkan dirawat di dalam hospital tersebut. Dan setelah mendapat surat jaminan, bermaksud kita akan menyediakan fasiliti tanpa tunai. Jadi anda tak perlu risaulah nak membayar bil tersebut. Dan bila dah sihat nak keluar hospital, pihak hospital akan menghubungi pihak IMAS lagi sekali untuk kelulusan bil. Dan bila bil diluluskan, mereka akan keluarkan surat jaminan pembayaran akhir, final guarantee letter. Jadi anda boleh keluar daripada hospital dengan hati yang tenang. Tak perlu risau nak bayar bil yang beribu-ribu itu. Dan kemudian pada setiap 6 hari bulan kita akan closing account, kita akan kumpul bil-bil itu dan kita akan hantar kepada pemegang amanah yang mengawal selia yang menjaga akaun perkongsian ahli-ahli kita, iaitu syarikat Palladium Trustee Berhad. Syarikat ini yang dilesenkan di bawah Akta Trustee mengawal selia akaun kita dengan penuh ketelusan yang sangat dipercayai. Jadi setiap 7 hari bulan pihak pemegang amanah akan mewar-warkan kepada setiap ahli kita berapakah jumlah kos rawatan perubatan pada bulan tersebut dan berapa banyakkah perkongsian bagi setiap ahli untuk bulan tersebut. So kat manakah duit nak ambil yang kita nak share, kongsi, derma kos rawatan itu bagi setiap ahli. Saya bagi contoh, saya pilih plan standard, saya letak deposit RM100. Bulan ini ada 100,000 bil rawatan. Kita ada 10,000 ahli, contoh. Maka kita kena kongsi seorang RM10. RM10 itu anda tak perlu bayar. Sebab anda dah ada deposit RM100 tadi. Maka kita akan ambil RM10 itu daripada akaun perkongsian anda, akaun perkongsian saya contoh, maka akaun perkongsian saya akan tinggal menjadi RM90. Katakan pada bulan hadapan tak ada seorang masuk hospital, tak ada seorang pun pergi klinik contoh, maka kita tak perlu kongsi apa-apa. So akaun perkongsian saya masih lagi berbaki RM90. So berbeza dengan insurans dan takaful, perkongsian kita hanya tak ada pada bulan itu. Tapi kalau insurans dan takaful, kita tetap kena buat caruman ataupun bayar premium. Ada claim ke tak ada claim, sedikit ke banyak ke, tetap kita kena bayar premium ataupun caruman tersebut. So apa yang akan berlaku pula kalaulah claim yang pada bulan akan datang melangkaui sampai RM600,000. Ahli masih lagi 10,000 orang. Sepatutnya kita kena kongsi RM60. Jadi kita sebagai pentadbir platform ataupun program dikongsi, kita tak nak bebankan ahli kita. Untuk waktu ini kita hadkan kepada RM50 sahaja. Setakat hari ini dah 3 tahun kita hadkan kepada RM50 sahaja. Jadi apa akan jadi dengan baki RM10? RM10 ini kita akan bawa kepada bulan hadapan untuk kita kongsi sama-sama bergantung dengan berapa banyak kos rawatan yang akan dituntut pada bulan hadapan. Dan baki dalam akaun perkongsian saya tadi RM90, tolak perkongsian baru RM50, tinggallah RM40. Dan untuk kelestarian ataupun kelancaran penolakan perkongsian di bulan mendatang, kita nakkan akaun kita ni tak boleh bawah 50. Jadi kita akan lakukan top up, auto top up daripada penolakan akaun simpanan anda, akaun bank anda ke dalam akaun perkongsian yang dipegang oleh Palladium. Untuk apa? Untuk kelancaran, kemudahan penolakan pada bulan yang datang. Dan kalau kita lihat di awal penubuhan WeKongsi pada tahun 2023, April, dah 3 tahun usia kita. Okey. Dan kita lihat kat sini, purata pada tahun tersebut hanyalah RM11 sahaja. Kemudian pada tahun 2024, perkongsian bulanan hanyalah RM33 sahaja.
Dan pada tahun lepas, purata perkongsian bulanan hanyalah berapa ringgit tu? RM40.32 sahaja. Okey. Dan yang terbaru, pada April tahun ini, 7 hari bulan kita beritahu semua ahli kita, perkongsian pada bulan itu, adalah maksima RM50. So, kita ada 6,094 orang ahli yang aktif yang dah lebih 90 hari. Tolong bayar 26 kes ataupun 26 kemasukan hospital, 587 kemasukan lawatan di klinik sebagai faedah pesakit luar bersyarat. So maksima RM50. Okey. Dan ini adalah purata perkongsian pada tahun 2026, iaitu RM49.45. Jadi setiap individu, setiap ahli boleh tengok dekat portal sejarah perkongsian daripada mula tertubuhnya platform WeKongsi ini. Dan pada bulan April nampak detailnya ahli yang aktif, kemudian berapa total bill yang kita kongsi pada bulan ini, 26 orang masuk hospital, 587 orang pergi klinik. Jadi untuk mengekalkan transparansi kita boleh tengok siapa yang masuk hospital. Jadi saya boleh view. Saya ambil 3 kes daripada 26 kes yang masuk hospital. Saya boleh tengok. Salah satunya kemasukan di Aurelius Medical Center, bronchitis. Okay, masuknya bulan 12 hari itu. So, billnya RM25,920. Kemudian ada satu lagi kes berjumlah RM32,000 masuk di Beacon International Specialist Hospital, Petaling Jaya. Billnya RM32,000. Dan contoh kes yang ketiga, masuk di KPJ Ampang Puteri. Bill dia RM82,000. Okay, kawan kita ni bil dia RM25,000, RM32,000, RM82,000. Dia sama aja, dia kena kongsi RM50 sahaja. Apalah sangat RM50 dengan RM82,000, dengan RM32,000, dengan RM25,000. Kalau dia tak ada platform WeKongsi, dia kena tunggu lama nak dapat rawatan di hospital kerajaan. Dan hospital kerajaan bukan percuma pun, kena bayar juga. Ini adalah rekod perkongsian untuk faedah pesakit luar. Jadi anda boleh tengok siapa yang pergi klinik, bila pergi klinik, apakah penyakitnya, berapakah bilnya, semua kita boleh tengok. Ini menunjukkan betapa telusnya kita dalam komuniti kita bila kita nak berkongsi membayar kos rawatan di kalangan ahli-ahli kita. So ada 587 orang yang pergi klinik. Total bil sebenarnya adalah RM68,000. Tetapi setiap orang itu bila dia pergi klinik, dia hanya perlu bayar RM10 sahaja. Dan kalau kita tengok dekat portal kita, ini contoh appreciation cert, member detail dalam portal. Saya nak tengok ini kes anak saya. So sejak tertubuhnya WeKongsi, saya dah join. Dan so far, setakat ini, saya telah berkongsi membayar sebanyak RM1,178 sepanjang 37 bulan ini. Okey. Dan purata baru RM31.85. Berbanding polisi takaful perubatan anak saya yang akan berlaku kenaikan untuk kali ketiga dalam bulan yang mendatang ni. Kali ketiga naik yang mungkin dah akan sampai 600 lebih sebulan. Dah 3 kali naik tuan-tuan dan puan, takaful perubatan anak saya ni. Dan setakat ini kita telah sama-sama bersedekah, berkongsi membayar kos perubatan kawan-kawan kita berjumlah RM3.1 juta. Ada 348 rakan kita yang pernah dirawat di dalam hospital. Ada 5,423 kes kalangan ahli-ahli kita yang pergi dapat rawatan di klinik. Berapa banyaklah kita berkongsi, berapa banyaklah kita bersedekah, dan berapa banyakkah pahala yang kita dapat sebab kita tolong donate.
Jadi anda belum jadi ahli, nak daftar senang sangat. Anda minta link daripada referral kami. Ejen kami panggil referral. Minta link daripada dia, nak daftar. So, proses yang pertama sangat mudah. Daripada link tu, daftarkan nama anda sebagai account owner. Dan kalau anda layak menyertai sebagai ahli, anda add in member. Maklumat yang samalah sebab anda account owner, anda adalah member. Member ataupun ahli ni adalah orang yang akan mendapat perlindungan atau mendapat manfaat dalam perlindungan perubatan ini. Saya account owner, tapi saya tak layak jadi member sebab dah lebih usia. Atau mungkin ada orang yang usianya okey tapi dah sakit, tak boleh jadi ahli kami. Maka dia boleh daftarkan orang lain sebagai member. Contoh saya account owner, anak saya sebagai member. Atau pasangan anda, atau anak saudara anda, anak angkat anda, tak kisah. Anda boleh daftar dan tolong bayarkan untuk orang lain. Majikan boleh jadi account owner, pekerja dia jadi member. Boleh. Tak ada masalah. Dan yang paling penting, member ni tadi ataupun ahli mestilah seorang yang sihat dan dia perlu menjawab beberapa soalan kesihatan. Betul. Dan bila dia sihat dan diluluskan permohonan itu, maka anda perlu membuat pembayaran yuran keahlian. Yuran keahlian kena bayar mula-mula bila permohonan diluluskan. Permohonan guna smartphone sahaja. So, yurannya ada 3 pilihan. Nak bayar setahun sekali boleh, 3 bulan sekali boleh, bulan-bulan pun boleh. Ini digunakan oleh syarikat kita kongsi Sinar Berhad untuk membayar cost operation kita. Perbelanjaan menjalankan sistem, platform, yuran TPA, yuran pemegang amanah, yuran penasihat actuary, yuran penasihat syariah, sistem, semuanya kita akan bayar. Dan anda hanya bayar sedikit sangat. Kami akan jadi pentadbir yang akan menguruskan sistem ni. Itu tanggungjawab kita. Dan yang kedua, anda kena buka akaun perkongsian. Yang inilah yang nak menentukan anda nak pilih plan standard atau dilat. Duit inilah yang akan digunakan untuk membayar kos perubatan yang sebenar yang akan berlaku di masa akan datang. Nak pilih 100 ke, nak pilih 200. Duit ini akan dipegang oleh Palladium Trustee. So, malam ni anda daftar, mula-mula bayar yuran keahlian. Juga anda kena daftar e-mandate kepada kita kongsi untuk tujuan renewal yuran keahlian. Nak bayar quarterly ke, monthly ke, ataupun annually. Seterusnya, kena daftar e-mandate kepada Palladium Trustee Berhad. Untuk apa? Untuk kita ambil duit itu masuk ke dalam akaun perkongsian. Bila tu? Lambat lagi duit tu nak pindah 100 atau 200 ni. 60 hari kemudian. Barulah ditransfer kepada Palladium Trustee Berhad untuk mengawal sedia akaun perkongsian anda. Selepas 90 hari, barulah kita akan menyediakan faedah kemasukan ke dalam hospital untuk penyakit-penyakit am dan kita akan issue guarantee letter untuk anda. Selepas 180 hari, barulah kita lindungi apa? Manfaat penyakit-penyakit khusus, penyakit-penyakit yang kronik dan kritikal. Sebab penyakit-penyakit ini tidak terjadi semalaman. Dia develop over the time. Maka yang ini hanya dilindungi selepas 180 hari. Yang mana penyakit ini anda tak tahu pun anda ada. Baru kita lindungi. Bukan tahu lepas tu baru kita cover. Tak. Yang tak tahu. Yang anda tak tahu pun ada penyakit ini. So, siapakah yang terfikir untuk develop platform sebegini? So, ada 4 orang muda. So, mereka berbincang bersama saya dan kawan saya, Cik Aminuddin. So, diketuai oleh Tan Chun Sian selaku CEO kepada kita kongsi Sinar Berhad. So, bersama saya berpengalaman selama 35 tahun dalam industri insurans dan takaful. Kemudian sahabat saya, Cik Aminuddin. Beliau adalah pengarah dan selaku penasihat syariah kepada platform WeKongsi ini. So kita berenang, kita ada think tank, kita kata, mana kita nak create
satu platform untuk memberi perlindungan perubatan kepada ahli-ahli kita sebagai alternatif baru bagi mereka yang tidak mampu memiliki pelan insurans atau takaful perubatan. So ini adalah lembaga pengarah dan kaki tangan kita kongsi Senan Berhad. Dan kita telah menyertai satu pertandingan blockchain ni, yang mana kita telah memenangi hadiah sebanyak $20,000 apabila mereka mengiktiraf platform kita ni sangat-sangat compliance, transparent and traceable. So tidak ada manipulasi dari segi data. So kita menang. So anda kena percaya dekat sistem kita ni. Dan kita bersama rakan kita, rakan strategi kita, Imas selaku TPA, pemegang amanah kita adalah Palladium Trustee, Khalid selaku Payment Gateway. Kita juga ada consulting actuary. Setiap bulan kita akan analyse berapa ramai yang claim, umur berapa yang paling banyak claim. So kita analyse data ni untuk kita memastikan platform kita ni sustainable, yang akan memberi manfaat kepada ahli-ahli kita, yang memberi keadilan kepada ahli-ahli kita. Kita juga ada mengesan beberapa ahli kita yang sangat kerap masuk hospital ni. Ada juga. Jadi Syariah Advisor kita, Afsyah Syariah Advisory, telah memantau modus operandi kita dan mereka berpuas hati bahawa modus operandi platform WeKongsi ini adalah satu program yang patuh syariah. Bukan setakat sah di sisi undang-undang, tidak ada scam dan sebagainya, tidak ada manipulasi, tidak ada kena-mengena dengan pemungutan deposit. Tak ada. Sebab anda hanya bayar yuran keahlian. Dan ia telah mematuhi pematuhan syariah. Dan selain daripada itu, kita nak bagi manfaat tambahan sebagai satu nilai tambah kepada ahli-ahli kita untuk memastikan ahli-ahli kita ni jaga kesihatan, mengamalkan budaya hidup sihat. Maka bila anda dah jadi ahli, jika anda ada buat medical check-up ataupun medical exam, anda hanya perlu upload anda punya maklumat ataupun report medical exam dalam portal kita. Maka kalau adalah informasi itu berkaitan dengan kadar kesihatan yang tidak baik, kita akan hubungi anda untuk memberi nasihat kesihatan. Jadi kita bekerjasama dengan TPA kita, doktor di TPA iaitu Imas akan menghubungi anda secara online untuk memberi nasihat kesihatan secara percuma. Okey, secara percuma. So ini adalah satu nilai tambah khidmat kita kepada ahli-ahli kita. Okey. Dan kalau anda belum ada apa-apa perlindungan tuan-tuan dan perempuan, ambillah kisah Azli senario ni sebagai iktibar. Ada juga kisah baru seperti Syamsul Raw itu, yang panik apabila perlukan wang yang banyak untuk membayar kos rawatan mereka. Saya percaya ramai di kalangan kita ni, 40,000 ni bukan senang-senang nak cari kan malam ni. Semalaman tiba-tiba ada 40,000. Tetapi yang belum ada perlindungan perubatan, tak ada 40,000, tapi RM40 surely ada. Kenapa tak anda terus sertai kami sebagai ahli WeKongsi? Sebab perlukan RM40 saja dah boleh dapatkan perlindungan perubatan. Apalah sangat RM40 ini kan? Apalah sangat. Sebab bagilah keutamaan kepada perbelanjaan yang memberi ketenangan minda. Hal itu bulan puasa anda berbelanja kepada benda-benda yang memberi kegembiraan. Tetapi hari ini kalau anda letak duit anda, bayar yuran keahlian, sebenarnya ia adalah perbelanjaan untuk memberi ketenangan minda anda. Sebab satu hari nanti bila kos rawatan ini anda tak mampu bayar, jangan bimbang. Ahli-ahli WeKongsi sama-sama berkongsi untuk membayar kos rawatan kita. Imagine tadi saya tunjuk contoh 3 bil, RM25,000, RM32,000, RM82,000. Itu semua sama macam yuran yang kita bayar. Dan kita telah melepasi 7,800 ahli dalam tempoh 3 tahun. Kita sebenarnya baru lagi, tapi kita telah ada lebih daripada 7,800 ahli.
So kalau belum ada pelindungan, jangan fikir banyak, sertai kita. Lindungi diri anda daripada kena bayar bil rawatan yang sangat mahal. Saya dah beritahu kos rawatan hari ini lebih mahal berbanding bulan lepas. Sebab adanya faktor konflik di Asia Barat. Saya minta masa 3 minit lagi tuan-tuan perempuan, minta maaf. Okey, untuk saya terangkan pula. Selain daripada anda dapat perlindungan perubatan yang mampu milik, kenapa tak kita tambah income kita? Sebab hari ini hidup ini keras tuan-tuan perempuan. Kalau anda hari ini hanya boleh guna 200 liter yang petrol bersubsidi, bayangkanlah anda kena bayar yang tak ada subsidi. Kenapa tak? Kenapa tak bagi mereka pula yang mungkin terjejas dengan pekerjaan yang mungkin diambil alih oleh AI satu hari nanti, beratus ribu yang terkesan. Maka kenapa tak anda ambil kesempatan bermula dengan menjadi referral kita. Kongsi benda-benda yang baik ini kepada ramai orang, gunakan media sosial orang. Yang pertama syaratnya anda jadi ahli dahulu. Kemudian terus register menjadi referral. Bermodal hanya RM100. Malahan kami akan bagi anda t-shirt, name card dan flyers. Seolah-olah percuma je sebenarnya yuran menjadi referral ni. Macam percuma. Tetapi apa yang anda dapat, anda akan dibayar komisen 25% daripada yuran keahlian. Bila anda yakinkan orang dia daftar guna link anda setelah anda jadi referral, kita akan bayar 25% komisen daripada yuran keahlian ini. Selagi mereka membayar yuran keahlian, selagi itulah anda akan mendapat komisen. Sehinggalah orang itu berumur 100 tahun. Kalau nak dapat overriding commission, anda mestilah ada 5 personal sale dahulu. Saya bagi contoh, bayar, kita yakinkan kawan kita, dia jadi ahli, bayar yuran setahun. RM90 commission kita. Nak enjoy T2, T3 ni, anda kena ada 5 personal sale, barulah boleh rekrut rakan-rakan kita yang lain untuk jadi downline kita sebagai referral. Kalau bayar quarterly, 25%. Syarat-syarat untuk jadi leader sama sahaja. Okey. Kalau RM40 yuran bulanan, RM10 komisen kita. Nampak kecil tuan-tuan dan perempuan, tapi kalau anda istiqamah, konsisten, dapat 5 orang ahli baru daftar guna link anda, setiap bulan 5 orang. Bulan yang ke-6 anda dah boleh enjoy RM300 setiap bulan. Kalau anda tidak berhenti istiqamah terus, anda boleh nampaklah income anda bertambah setiap bulan. Dan komisen anda akan dibayar pada setiap 15 hari bulan. Namun, sebab hari hadiah anda boleh tengok anda punya komisen, anda boleh ask for advance commission. Sebelum 15 hari bulan, dah boleh minta advance. Boleh, kita sediakan untuk ejen-ejen kita ataupun referral kita. Dan kita juga ada perjumpaan 2-3 bulan sekali antara pihak management dan ejen-ejen kita ataupun referral kita. Okay? Dan kita 4 bulan sekali kita akan buat brand awareness di luar untuk bertemu masyarakat, untuk memperkenalkan nama WeKongsi ini. Dan juga kita ada anniversary dinner. Okay? Ini adalah mereka yang telah qualify kontes yang kita beri. Kita ada perjumpaan annual on anniversary dinner. Ini merangkap perjumpaan hari raya sekali. So ini mereka yang telah qualify. Okay, yang kontes yang kita bagi. Dan kita ada kempen yang besar-besar pada tahun ini, iaitu Mega Kempen 2026. Hadiah istimewa kereta elektrik kita akan bagi anda. Macam-macam hadiah lah. Saya tak sempat nak cerita pada malam ni. Banyak okay, award hadiah yang kita nak bagi. Tapi kita fokus kepada kereta elektrik ni. Termasuk BMW i apa ni. Dengan syarat kita mendapat 8,000 ahli baru yang membayar yuran keahlian tahunan pada tahun 2026 ini. So kempen ini berjalan sepanjang tahun 2026. So marilah kita sama-sama memenangi hadiah ini bersama-sama.
Okey, habislah cerita saya. So, terlebih dahulu tadi saya dah beritahu, saya minta maaf sebab isu lambatnya kita bermula sebab ada isu teknikal. Alhamdulillah, habis cerita saya, lebih kurang 50 minit perkongsian mengenai apakah itu WeKongsi. Saya berharap tuan-tuan dan puan mendapat manfaat. Nampakkah pertama, ciri-ciri yang ada dalam platform WeKongsi ni. Yang kedua, nampak manfaat-manfaat yang kita sediakan, dan tuan-tuan dan puan boleh nampak apakah kelebihan bila anda menyertai kami sebagai ahli. Namun jika ada soalan, saya berbesar hatilah nak jawab soalan jika ada daripada anda. So anda jangan malu-malulah nak bertanya soalan.